Antara yang diamalkan juga, dianjurkan oleh Rasulullah SAW ialah zikir ni kita buat 100, 100, 100. Terutama kalau kita tengok untuk orang yang dah tua, yang susah nak mengamalkan ibadat-ibadat yang lain. Dah tua ni kadang-kadang nak puasa pun susah. Nak solat banyak-banyak pun susah. Nak pergi haji dan umrah apatah lagi nak berjalan dan sebagainya. Zaman sekarang ni lagilah kos dan sebagainya. Nak bersedekah pun duit tak banyak. Jadi apa amalan yang paling sesuai untuk orang yang lemah ni? Zikir lah tuan-tuan. Zikir lah. Ini datangnya sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fakhitah namanya, dan juga dikenali sebagai Ummu Hani. Okay, adik-beradik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kan kita pun tahu Abu Talib ni dia ada banyak anak tapi dia tak kaya. Jadi Sayyidina Abbas dengan Rasulullah pada sebelum dapat wahyu, Rasulullah dapat wahyu, maka masing-masing pergi jumpa Sayyidina Abu Talib, nak bantu Sayyidina Abu Talib dengan ambil anak beliau untuk dijaga. Jadi Rasulullah ambil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duduk bersama Rasulullah sejak kecil. Sejak kecil. Sebab tu disebut kanak-kanak pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali telah dibela oleh Rasulullah SAW. Okey, sepupu beliau daripada Abu Talib. Kerana Abu Talib ada banyak anak dan dia bukan orang yang kaya. Maka Rasulullah ambil, Sayyidina Abbas ambil bela. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni rapat dengan Rasulullah. Sepupu yang rapat sebab dijaga oleh Rasulullah sejak kecil. Okey. Dan adik-beradik beliau Ummu Hani, iaitu Fakhitah anak Abu Talib, an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat, daripada Ummu Hani radhiyallahu anha beliau berkata, nama beliau adalah Fakhitah, binti Abu Talib, sepupu Rasulullah SAW, wafat 50 Hijrah. Beliau berkata, ataitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan. Dan memang banyak riwayat. Ada orang jumpa, ya Rasulullah, apakah amalan paling afdal? Solat awal waktu. Ya Rasulullah, apakah amalan paling afdal? Jangan marah. Ya Rasulullah, apalah amalan paling afdal? Puasa. Ya Rasulullah. Jadi kita dah terangkan bahawa Rasulullah menjawab soalan yang sama, berbeza-beza, bukan kerana lupa, tidak, tapi kerana Rasulullah ni pemilik hikmah, iaitu meletakkan ilmu pada tempatnya, meletakkan amalan pada tempatnya. Jadi jawapan Rasulullah sesuai dengan orang yang bertanya. Jawapan Rasulullah sesuai dengan orang yang bertanya. Bukan Rasulullah berbeza-beza ataupun apa kita panggil, lupa ke, bukan. Tidak, Rasulullah ahli hikmah, menjawab soalan sesuai dengan yang bertanya. Fa inni qad kabirtu wa dha'uftu wa baduntu. Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amalan. Aku ni dah tua. Aku pun dah lemah. Aku pun dah gemuk. Berisilah, aku dah berisi dah. Amalan apa yang sesuai sebenarnya untuk orang macam aku ni? Faqala kabbirillaha mi'atan marrah. Kalau macam tu, yang amalan yang paling sesuai antaranya untuk diperbanyakkan zikrullah lah. Bertakbirlah kepada Allah. Sebutlah Allahu Akbar 100 kali. Wahmadillaha mi'atan marrah. Sebut alhamdulillah 100 kali. Wasabbihillaha mi'atan marrah. Dan bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Khairun. Itu semua kita panggil, kalau kita takbir 100 kali, khairun min mi'ati farasin muljamin musrajin fi sabilillah. Kalau kamu bertakbir 100 kali, maka itu lebih baik daripada 100 ekor kuda. Yang muljam tu yang diletakkan tali pengikatnya serta harta tunggangannya, musrajin, yang diinfakkan di jalan Allah. Wa khairun min mi'ati badanatin, dan lebih baik daripada 100 itu untuk tahmid. Lebih baik daripada 100 ekor unta yang dibelanjakan di jalan Allah dan kemudian disedekahkan. Kemudian khairun, dan tasbih 100 kali lebih baik daripada membebaskan 100 orang hamba. Dan ini adalah riwayat Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan seterusnya lah, Imam Al-Hakim dan sebagainya.